Anda pernah terfikir tak apa sebenarnya yang buat sesebuah bisnes tu stabil? Jawapannya mungkin ada pada satu benda ni. Namanya aset semasa. Okey, saya tahu bunyinya macam teknikal sikit kan? Tapi jangan risau. Untuk beberapa minit seterusnya ni, kita akan kupas konsep penting ni sama-sama dan kita akan buat ia jadi mudah faham. Baiklah, jom kita mulakan dengan satu soalan yang agak besar. Bila kita tengok mana-mana syarikat, tak kisahlah kedai kopi favourite anda ke atau syarikat teknologi gergasi, macam mana sebenarnya kita nak tahu yang syarikat tu betul-betul sihat dari segi kewangan, kan? Dari mana kita nak mula cek? Inilah persoalan yang kita akan cuba rungkai hari ini. Okey, untuk jawab soalan tu, pertama sekali kita kena faham satu cabaran utama yang dihadapi oleh boleh kata semua perniagaan, tak kira besar atau kecil, iaitu macam mana nak uruskan kesihatan kewangan jangka pendek. Ini bukan cerita pasal 5 tahun akan datang tau. Ini cerita pasal survival dari hari ke hari. Cuba anda fikirkan sekejap. Setiap bulan, setiap minggu, malah setiap hari, syarikat tu kena bayar sema, bayar gaji pekerja, bil api air, bayar kad pembekal, macam-macam lagi kos harian. Kalau tak ada kemampuan nak selesaikan semua bayaran ni, macam mana bisnes tu nak jalan? Memang tak boleh bergerak lah kan? Dan di sinilah watak utama kita hari ni masuk. Konsep aset semasa. Inilah dia, kunci untuk kita faham macam mana sesebuah syarikat tu bersedia atau tak untuk hadapi semua cabaran keuangan jangka pendek yang kita sebut tadi. Jadi, apa sebenarnya aset semasa ni? Secara mudahnya, ia adalah semua aset yang dimiliki oleh sesebuah perniagaan yang dijangka boleh ditukar jadi duit tunai dalam tempoh masa setahun. Ada dua benda penting kat sini, kena cepat dan kena senang dicairkan. Definisi yang kita rujuk ni, ia memang tekankan dua ciri utama. Yang pertama, tempoh masa, iaitu mesti dalam setahun. Dan yang kedua, tahap kecairan. Senang cerita, betapa mudahnya aset tu boleh jadi duit tunai. Okey, jom kita pecahkan lagi dua ciri ni supaya lebih jelas. Okey, ciri yang pertama dan yang paling penting, aset tu mestilah sesuatu yang boleh ditukar jadi duit tunai. Senang. Cuba bayangkan beza antara stok barang dalam stor dengan bangunan ofis. Stok tu memang ada untuk dijual cepat-cepat kan? Tapi bangunan, itu cerita lain. Itu pelaburan jangka panjang. Kemudian, ciri yang kedua, timing dia. Proses nak tukar jadi tunai tu mesti boleh berlaku dalam tempoh setahun. Inilah yang betul-betul membezakan aset semasa dengan aset-aset lain yang bersifat jangka panjang. Jadi kata kuncinya kat sini ialah kelajuan dan kemudahan untuk dapatkan tunai tu. Baiklah, kita dah faham definisi dan ciri-cirinya. Sekarang, jom kita tengok contoh-contoh yang betul-betul wujud supaya konsep ni jadi lagi real. Jadi, apa je yang boleh kita kelaskan sebagai aset semasa ni? Contoh paling klasik, tentulah inventory ataupun stok barang yang sedia untuk dijual. Lepas tu kita ada akaun belum terima. Ini senang cerita, duit yang customer hutang dengan kita. Dan sudah pastilah, yang paling cair sekali, duit tunai yang ada dalam tangan atau dalam akaun bank. Selain tu, pelaburan jangka pendek dan apa-apa deposit pun termasuk dalam kategori ini juga. Jadi, apa yang menyatukan semua contoh-contoh ni? Benang merahnya ialah tahap kecairan yang tinggi. Cuba kita bayangkan macam ni. Kecairan ni macam air. Duit tunai tu macam air yang dah siap dalam gelas. Boleh terus minum. Paling cair. Akaun belum terima pula mungkin macam ice cube. Dia air juga tapi kena tunggu dia cair dulu kan? Maksudnya kena kutip bayaran tu dulu. Inventory pula mungkin macam buah-buahan. Kena jual dulu dekat pasar baru dapat duit. Nampak tak? Semua boleh jadi tunai. Cuma kelajuan dia tu berbeza-beza sikit. Okey, kita dah faham apa tu aset semasa, kita dah tengok contoh-contohnya. Sekarang, soalan paling penting. So what? Kenapa kita kena ambil tahu pasal semua ni? Apa gambaran besarnya? Jawapannya ada di sini dan ia diringkaskan dengan sangat baik. Aset semasa ni ibarat macam kita cek degupan jantung sesebuah perniagaan. Ia beritahu kita sama ada syarikat tu ada cukup darah atau sumber untuk terus hidup dan beroperasi dengan lancar untuk 12 bulan akan datang. Simple. Kalau aset semasa dia tinggi, maknanya degupan jantung dia kuat, syarikat tu lebih stabil. Jadi, untuk kita simpulkan, aset semasa ni memang kayu ukur yang sangat penting untuk tengok kestabilan jangka pendek. Ia adalah duit poket syarikat untuk bayar bil dan terus maju.
Tapi ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda fikirkan. Kalau aset semasa ni untuk cek kesihatan jangka pendek, macam mana pula kita nak tahu pasal kesihatan jangka panjang sesebuah syarikat? Yang itu mungkin satu topik untuk kita teroka di lain masa.